Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Tetamu podcast The Amin Idris Show pada hari ini, dia bukan pemimpin politik, bukan pemimpin masyarakat, bukan juga seorang pendakwah, bukan agamawan, bukan ahli korporat, tetapi orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa bagi saya. Dan saya sengaja memilih beliau sebagai tetamu pada kali ini sebab kita nak inspire orang ramai. Bahawa orang yang biasa-biasa dia menunggu peluang, tetapi orang yang berjaya dia mencipta peluangnya sendiri. Sahabat saya ni yang akan menjadi tetamu podcast The Amin Idris Show, beliau mencipta peluangnya sendiri. Dia rajin buat konten. Kalau dulu pernah viral sebelum TikTok lagi, video telur dan sabun yang dia naik helikopter tu. Kemudian disebabkan video itulah dia ambil berlakon dalam movie di bawah arahan Aziz M. Osman. Pernah bekerja sama dengan arwah Abang Mamat Khalid, berlakon dalam filem Rock 4, berlakon dalam filem X-Ray, berlakon dalam siri Gerak Khas dan banyak lagi lah. And turning point dia adalah bila dia menjadi TikToker, di mana dia fokus kepada kekuatan dia berkongsi collection dia yang gila. Dan dia juga berbakat dalam muzik, boleh main gitar, collection gitar dia pun gila juga. Dan menariknya, dia pernah bekerja sebagai tukang angkat beg di AirAsia. So guys, jom kita berpodcast bersama Adam John. Tetamu saya hari ini, sahabat lama saya, zaman susah dan zaman senang. Saya perkenalkan Adam John. Assalamualaikum semua. Hi guys. Yeah, ini siap bro. Welcome to The Amin Idris Show. Bertemu dengan Adam John Show. Dam, kita throwback balik. First time kita jumpa. Yep. Saya ingat tahun masa tu saya kat TV Ali Hijrah. TV Ali Hijrah. And okay, jujur cakap saya as a host sebelum interview guest, saya akan tengok RO dulu. Okay. So saya tengok topik dan saya tengok guest. Alright. Saya akan study kat situ lah topik tu. Lepas tu tengok masa tu Kelantan buat Walk With Me. Okay. Apa Sultan Kelantan masa tu. And dia ada exhibition Star Wars. Okay. Okay, bab ni aku tak payah study. Aku dah tahu Star Wars ni. Tapi yang guest tu siapa mana? Yang kelakarnya ya Adam John dalam kurungan. Okay. Yang nama sebenar apa Syarudin apa? Syarudin. Yang ramai tak tahu apa nama sebenar bro. Adam Syarudin. Adam Syarudin kan. Yang tu siapa pula Muhammad ni? So bila saya Google, buka YouTube, tak ada masa tu. Kata macam mana lantak So live di Assalamualaikum masa tu. Muncul lah. Okay. The story is, saya dengan Kak Farah Hadibah tak silap saya, interview lah. Kak Farah, mana dia tahu pasal Star Wars ni? Soalan dia macam, apa yang menarik tentang program ini? Program ini siapakah golongan sasaran? Saya masa tu macam, Kak Farah, ini tajuk Star Wars Kak Farah. Masa tu saya pun tanyalah awak. Kata, kita cerita segala benda. Semua keluar. Anakin, Luke Skywalker, semua apa The Force lah, apa benda kan. Lepas tu Kak Farah macam tak ada kat situ. Dia macam korang je lah sembang. So masa tu bila awak datang Assalamualaikum, ceritanya memang awak apa panggil first time dijemput di TV Ali Hijrah. Yes, apa perasaan? Masa tu memang very excited lah sebab pertama sekali sebab TV Al Hijrah. Ya betul TV Al Hijrah ni. Panggil TV Islamik. TV Islamik nak tanya pasal Star Wars apa semua kan. Siap suruh bawa suit dah Vader apa semua kan. So itu macam mula-mula macam betul ke ni? Tapi dalam masa yang sama memang excited lah. Dapat bercerita tentang minat saya di TV Al Hijrah. Bukan TV3, bukan RPM, bukan SO, out of all TV Al Hijrah kan. Lepas tu bila masuk set, tengok dua pengacara, siapa Mamat ni. Lepas tu kan bila start kita sembang macam okay, Mamat ni dia tahu rupanya. He know what he's talking about. Lepas tu terus ngam terus kan. Tapi yang biasa memang kita bersembang macam tak ada time yang dijaga. Macam
Cakap je. Cakap 10 minit kat situ kan. And start situlah persahabatan. Yeah. Saya dengan Adam John kan. Ada gambar masa tu saya kurus lagi. Sekarang dah Allah. So kat situ, sebab apa tahu? Dia satu benda yang menarik dalam kehidupan saya ni. Payah nak jumpa orang yang ada minat yang sama. Sebab saya sejak kecil lagi memang kaki komik. Zaman komik Marvel dulu. Okay. Kumpul duit kat sekolah. Dragon Ball. Dragon Ball bila dah meningkat usia sikit. Okay. Bila masuk sekolah menengah zaman komik Cina tu, Hong Kong, Lampu Wira kan. Lampu Wira, anak-anak Wira, Raja kan. Rimba, Pedang Setiawan. Betul. Raja Rimba kan. Nak beli mainan, mak kata tunggu mak kaya lah. Okay. Mak tak kaya-kaya. Itu biasa ayat mak-mak kita, bapak-bapak kita dulu kan. Dia tak nak mengecewakan kita kan. So bila dah dewasa ni, kita beli mainan lah. Betul. Tapi nak jumpa member yang ada minat yang sama tak ada. Kali jumpa mamak ni. Kan? Jahanam terus. Awak dapat minat mainan sejak bila? Saya because I grew up in the 90s and so biasalah kanak-kanak pada zaman tu apa lagi entertainment yang kita ada selain dari tengok kartun. Ya, petang 5:30 maghrib pun tengok kartun, hujung Sabtu Ahad macam tu kan. So kita ada jadual kita dah. Okay, hari-hari pukul 5 petang dah tahu hari ni Thundercats, besok Ninja Turtles kan. Lusa Mas. So daripada situ ialah macam daripada kartun rancangan-rancangan kartun ni dia melahirkan merchandise which is toys lah. Ya, kan? betul masa tu so masa tu memang kita tahu lah okay Ninja Turtles punya toys, Thundercats punya toys, dan of course lah sebagai kanak-kanak pada zaman tu semua benda lah kita nak kalau boleh kan. So minta dekat tok, minta dekat bapak, dekat uncle, dekat aunty, tapi tidaklah semuanya dapat kan. Dan diorang akan bagi challenge lah. Diorang akan macam cakap boleh tapi periksa kena dapat nombor 1. Sama kan? Baru boleh beli kan, baru boleh dapat apa yang saya minta. Ataupun dia kata boleh tapi English paper kena score 100%. 100 terus. Bukan dapat 90 ke 100. So kat situlah saya macam okay, nak belajar pandai-pandai lah apalah semua. Tapi yang bestnya tak tahulah macam mana saya boleh buat kan. Memang betul-betul English paper dapat 100. Lepas tu pernah juga dapat nombor 1 dalam kelas. So atuk bagi basikal lah, apalah, bagi toys kan. Tapi basikal dia tak boleh lawan dengan seketul Michelangelo lah. Seketul Raphael kan. And then birthday present, bila-bila birthday lah kan. So daripada situlah barang-barang toys-toys ni apa semua saya start kumpul dan simpan elok-elok kan? So even sampai sekarang masih ada lagi yang survive daripada 90s until now. Saya masih simpan. Antaranya Transformers 6 shot. 6 shot yang first generation. Serius lah. Ada lagi. Lepas tu mainan-mainan Power Rangers yang tok saya beli. Serius lah. Yes. Allah. So ada lagi yang beli dekat Yohan. Ataupun Paksen. Sebab masa tu kat KL the only mall yang gempak yang ada Toys R Us hanya dekat Subang Perik. So, ada satu lagi dekat City Square. Dengan Subang Perik je masa tu kan. Masa tu tak sembang OU ke Big Valley tak ada. TRX apatah lagi kan. Dan dia besar gila, besar macam masuk gudang tu. Besar betul. Asal sekarang ni dah tak ada Toys R Us besar macam tu kan. Betul. Sebab saya ingat masa saya duduk Kelantan dulu, sebab mak ayah saya berpisah. So bila cuti akhir tahun, itulah waktu saya akan datang KL jumpa ayah saya. Lepas tu dia bawa pergi Sarawak lah. Tapi sebelum pergi Sarawak, shopping kat KL dulu. So okay. Saya masa kecil-kecil dulu ada 2 cita-cita kalau datang KL. Sorry, 3. Dua tercapai, 1 tak tercapai. Okay. Yang pertama, aku nak makan KFC. Dulu Kelantan tak ada. Yang kedua, aku nak pergi Toys R Us. Dua-dua ni datang KL tercapai. Masuk Toys R Us dah. Kan? Dia macam buta.
Yang ketiga tak tercapai. Apa dia? Konsert Michael Jackson. Oh, konsert Michael Tak Jackson dapat pergi. yang 90s tu. Okay. Itu yang tak sabar nak tengok biopic Michael ni. Itu kita sebanyak. So the question is, awak punya bila pergi Toys R Us tu, apa mainan utama nak dicari masa tu? Pada masa tu masuk Toys R Us, pertama sekali terus pergi dekat section Star Wars. Terus. Star Wars terus. Lepas tu Ninja Turtles, Power Rangers dengan X-Men yang memang saya cari kat situ. Tapi masa tu X-Men 95 belum lagi kan? No. Itu X-Men sebelum kan? X-Men sebelum. Tapi actually I started minat X-Men sebelum kartun dia lagi. Dah baca komik dia dulu. Komik betul. Bagi orang yang true superhero fan, dia bukan minat masa animation. Dia minat masa komik. Dia start dari komik. Yes. Itu OG kan. But talking about Star Wars, awak punya minat Star Wars ni bukan main lah. Kita ingat kita pernah photoshoot, saya pakai suit Iron Man full, awak pakai Darth Vader kan? Ya, itu dia. Saya punya introduction to science fiction lah. Star Wars. Yeah. Macam mana awak boleh kenal Star Wars? Awak umur berapa? Okay, masa tu sekolah rendah lagi. Dan saya ada seorang arwah uncle yang memang dia ni movie buff. Tapi bukan saja Hollywood, dia filem-filem Melayu, P.Ramlee especially, filem-filem Tamil, filem-filem Hindustan dan Hollywood lah. Okay. So dia memang kumpul movie. Pada zaman tu videotape dia dah ada, laserdisc dia dah ada. So pada zaman tu untuk adik-adik zaman sekarang, laserdisc ni is a big CD. Yes, macam CD tapi besar. Macam sekarang dia bukan sekarang lah, sebelum ni ada DVD. DVD ni dia punya storage besar sikit lah. Sebelum tu ada VCD. Yes. Kecil je. So, dia ada lagi besar. CD, VCD, DVD dan Blu-ray. Semua tu size dia sama je. Ya, betul. Bulat tu kan. Laserdisc ni dia macam CD tapi besar. Besar macam jam. Macam dinding kan. Jam dinding. So pada zaman tu, siapa ada laserdisc ni kira power lah. Betul. Kan? Pada yang kira teknologi paling canggih untuk home theater pada zaman tu. Dengan apa... kira level HD lah masa tu. Level HD lah. So uncle saya ni ada laserdisc player. Jadi satu hari dia balik kerja, dia cakap, "Dam, masuk bilik uncle, ambil jap benda yang atas katil uncle." Moment. Benda atas katil. Okey, pergi masuk. Atas katil dia ada laserdisc Star Wars. Okey. Lepas tu cover dia gambar helmet Darth Vader, tapi separuh je. Nampak separuh je. Cakap, apa ni? Baca tajuk dia Star Wars. Masa tu umur berapa? Masa tu darjah 4 kot. 10 tahun lah. Darjah 4 macam tu lah kan. Apa ni? Pegang. Dah lebih besar kan. Pegang cover tu. Apa ni? Star Wars. Dengan muka Darth Vader, helmet Darth Vader tu nampak separuh. Tu bawa pergi keluar. Dia kata, "Okay, uncle pasang dan tengok cerita ni." Dia suruh tengok. Duduk lah depan TV. Lepas tu intro dia kan. Tulisan Star Wars kan. Lepas tu dengan kapal Star Destroyer. Ya, keluar besar tu kan. Cerita apa ni? Betul, naik apa yang from galaxy far away. Masa tu macam tak pernah tengok benda macam ni kan. Lepas tu the first time nampak Darth Vader keluar kan. Dah lah dia punya scene tu dalam kapal tu semua colour putih. Tapi tiba-tiba bila dia keluar dia colour hitam. Punyalah kontras tu kan. Tu bunyi pula. Apa ni kan. Tapi sejak tu bro, memang melekat terus. Melekat terus. Lepas tu uncle saya pergi kerja, saya pasang laserdisc tu hari-hari. Tengok. Cerita ni bestnya. Sampai sekarang kan. Sampailah sekarang. So arwah uncle bertanggungjawab. Betul, arwah uncle saya bertanggungjawab perkenalkan banyak benda. Boleh kata every major sci-fi lah. Star Wars, Back to the Future, Jurassic Park, Terminator 2, Predator, semua dia. Talking about Back to the Future pula, itu pun another movie yang saya tengok. Okay, itu pun satu lagi sebab Kelantan tak ada panggung wayang. Okay. So bila keluar kat TV, panggung wayang ada Back to the Future, gigil memang tengok ni. So masa tu nak tunggu keluar videotape lama. And bila keluar dekat videotape,
Saya kumpul duit bro. Masa tu Kan? pergi sekolah 50 sen sehari. Yeah. Kumpul kan. dia nak sewa. Betul. Lepas tu sewa masa tu tak silap RM2.50 ke RM3 sehari. Dapat 2 hari dah. Yang sakit hati bila masuk dalam videotape player, videotape pula rosak. Player dia kuat aja. Nak kena cuci pula lah, beli apa yang mak bersih kan. Alah dulu. But Back to the Future, Michael J. Fox is I think unbeatable kan. Back to the Future memang a timeless classic. Betul lah. Dia cerita pasal time sampai dia jadi timeless. Timeless. Yang menariknya kalau kita tengok, contohlah. Kalau saya tengok Freddy Krueger Nightmare on Elm Street kan. Dulu bila tengok seram tak boleh tidur Tengok bila sekarang kelakar. Darah macam air sirap kan. But if you watch Back to the Future, yes, kita tak rasa cringe. Tak ada. Dia kita macam mana kau buat padahal CGI tak ada. Itu power. Betul, kan. Power. Cerita tu one of the movies yang boleh kata perfect lah. Dia tak ada trilogi dia 3 kepak kan. Tu lah. Bila saya tengok contohlah kasut dia tu tak ada tali tu kan. Yes. Power kan. Macam mana dia buat? And Mandalorian kereta dia kan. DeLorean. Mandalorian tu Star Wars salah kan. DeLorean kereta dia kan. Macam mana dia buat terbang kan, semua. dia boleh terfikir kan. Even Robocop pun nampak scene kelakar terbang tu kan. But Back to the Future sebab tu bila Michael J. Fox sakit sedih. Betul. Macam mana still inspired dengan Back to the Future? Back to the Future. Apa collection yang ada? Back to the Future one of my best collection dalam kalau kategori Back to the Future, Hot Toys DeLorean tu yang 16 tu saya ada 3 part 1, part 2, part 3. Serius lah kereta tu. Yang Hot Toys tu kan? Hot Toys ya. 3 dia. Wah ajar. Lepas tu yang boleh terbang tu ada yang kecil yang terapung tu. Ada yang magnet tu. Magnet kan? Tu parti. Tu bagi gila. Lagi. Lepas tu saya ada cap yang color-color tu. Ya, Michael J. Fox pakai yang Back to the Future yang tu. macam pelangi sikit macam kan. pelangi tu. Ada. Tapi tapi with Michael J. Fox signature kat sini. Saya tengok bila saya tengok tu kan. Kalau aku curi confirm dia suspek aku. Tapi yang one of the latest one is gitar yang dia pakai tu. Gitar yang dia nyanyi Go Johnny Go yes. Go kan. So ada satu brand ni nama gitar ni Epiphone. So Epiphone ni dia sempena 30th anniversary Back to the Future, Epiphone mengeluarkan gitar tu model yang sama tapi diorang keluarkan sebanyak 1985 biji saja. Worldwide. 1985 kan filem tu keluar pada tahun 1985 sahaja. So 1985. So dalam Malaysia ni less than 5 people yang dapat order. So salah seorangnya Adam John lah. Dah sampai belum barangnya? Dah buat video kat TikTok lah. Awak main lagu apa? Earth Angel. Serius lah? Dengan Johnny B. Good lah. Tu kena ada tu. Tu wajib ada. Tapi yang tak ada awak buat sampai guling atas lantai kan. Itu memang legend lah. Lepas tu I got that apa lagi? Lah. Yang jaket tu? Ada. Yelah saya pernah tengok. Kan pakai dekat City FKL. Ya. Yang tu pun ya Allah. Tapi benda-benda macam tu setengah orang dia kata mana cari tu memang sebab kan barang rare. Betul. Tapi macam saya dengan Amin Idris kita orang dah lama. So apabila dah lama dalam bidang ni kita akan kenal the right people to ask lah kan. And kadang-kadang that people ask us. Dia forward WhatsApp. Mau ke? Habis. Dah enam. Wajah. Yang ni antara saya kena bagi kredit lah macam Oscar. Oscar kalau tengok dia. Gila poster kan. Dia pula kau ajar. Dia tahu kita suka kan. Kalau gila poster punya ayat lagi lah. Nak sayang. Betul. Kau aja. Saya master mau. Kita takkanlah tak mau kan. Dia jahat kan. Dia tahu kita takkan kata tak kan. Okey, daripada situ saya
sebab saya kenal Adam John sebagai cosplayer satu. Okay. Sebab minat Star Star Wars, Wars semua benda ni lah. And collector, dan kita bersahabat sebab collection ni. Tapi satu benda yang saya terkejut, awak kerja dulu kat AirAsia kan? Bukan pramugara, Bukan. bukan pilot, Bukan pilot. tapi tukang cut bag kan? Yes, betul. Saya kerja di bahagian dipanggil RAM agent, RAMP. So kalau tengok yang dekat kapal terbang, bila-bila kita naik kapal terbang, kita duduk kat tingkap kan. Duduk kat tingkap, tengok bawah, nampak orang tengah angkat-angkat bag tu, letak dekat conveyor tu. Itu kerja saya lah tu. That was my job dulu. Macam mana awak boleh terjebak ke kerja tu? Okay. Dia terpaksa ke kebetulan? Tak ada, bukan terpaksa. Masa tu, okay, first of all, rumah saya berdekatan dengan airport. So, siapa-siapa yang duduk area-area situ. Awak kerja sejak airport LCCT kan? Sebelum tu lagi. Dari okay, ni full story lah. Okay. Daripada KLIA sampai, daripada KLIA, LCCT, KLIA 2. Tiga-tiga dah rasa? Tiga-tiga. Tapi mula-mula KLIA 2 tak ada lagi. Belum wujud lagi. Awal dulu tak ada. So, siapa yang duduk di... And kepada yang tak kenal, LCCT ni, dia lebih jauh daripada KLIA 2 pula. Betul. Ujung Sepang kan. So, whoever yang duduk di area situ, kalau masa tu kira zaman baru habis sekolah lah kan. Lepas habis habis sekolah saya masuk U pun semua, lepas tu lah. So, potential untuk dapat kerja dekat airport adalah tinggi untuk orang-orang yang duduk di situ kan. So, saya salah seorang yang macam mencubalah untuk cari kerja dekat airport. Sekali tahun 2007, betul lah 2007, lepas saya dah settle U apa semua, ada vacancy lah di airport. So masa tu yang offer kerja masa tu ialah dengan kelas KL Airport Service. Okay. So saya try lah minta kerja masa tu. Sekali dapat kerja ticketing bahagian ticketing, tapi kelas ni dia macam dia hantar orang pergi ke macam-macam airline. Macam hari ni airline ni perlukan staff, pergi buat kat situ, pergi buat kat sini kan. So antara yang saya kena handle masa tu kira ticketing untuk Singapore Airlines. Wow. Ataupun pergi jaga dekat gate ke, yang buat announcement ke. Buat kerja tu. Yes. So suara ada kat. So macam saya yalah, mungkin lah kelebihan saya pandai English. Sebab dapat 100 English ke. Nampak dia relate. Dengan cerita tadi kan. So dapatlah buat announcement ke apa ke semua. Sekali itu 2007 2008 macam tu lah. Lepas tu adik saya masa tu dah kerja dengan AirAsia. Adik saya. So adik saya pula bagi adik awak yang ambil gambar fotografer. Yes, betul. Adik saya nombor 2. Dia bagaimana masa tu? Masa tu dia dah RAM agent dah juga. Dah RAM agent dah. Okey. So dia macam dia cakap, AirAsia ada offer ni kan, tapi kerja RAM agent lah kan. Tapi satu better pay, better offer kan. Okay. Lepas tu adik saya yang lagi seorang pun macam nak masuk juga. So saya macam kalau semua masuk ni best ni. Itu puji faktor dia. Boleh. Tiga beradik. Boleh pergi sama-sama kan. So try pergi interview apa semua, sekali dapat. Dapat semua sekali. So terus masuk AirAsia, tapi masa tu LCCT lah. Ya. Lepas tu kebetulan pada masa tu saya ada bisnes di luar sebenarnya. Saya ada jamming studio. Maknanya sebab saya tahu awak memang kaki jamming, tapi awak ada jamming studio sendiri. Yes, ada jamming studio sendiri. So itu bisnes di luar. So income lagi satu lah. Sekali bila dah masuk AirAsia, diorang dapat tahu. Tu diorang macam korang ada band kan, korang ada barang-barang muzik apa semua kan. So kalau AirAsia ada dinner ke apa ke, korang je lah main. Perform terus lah. Perform terus. So macam dapat semua. Dapat kerja, dapat main. Kekes kan. Lepas AirAsia pula memang jenis relax sikit. Diorang macam memang ada party. Tony Fernandez pun kaki dia juga. Yes, dia memang kaki apa, dia business music dah lama lah. Dia dulu zaman dia introduce Raihan, Emelina kan. Sampai ke tahap masa saya dalam AirAsia,
dapat buat lagu semua untuk diorang. Sampai lagu keluar dalam kapal. Awak buat? Ada. Serius ah? Yes, Lagu nama tu main lagu lagi tu tak sekarang? We Are All Stars. Sebab Asia punya staff diorang panggil All Stars. Dan Awak buat lagu tu? sampai sekarang ada kat YouTube. Kalau tak percaya boleh tengok. We Are All Stars We Are All by Stars. Adam John Yes. Oh. So dapat buat music video apa semua, lagu keluar dalam kapal, memang masa tu enjoy gila. Oh. Happy kat kerja situ So yang tu daripada LCCT, lepas tu Asia pindah ke KLIA 2. Saya kerja from LCCT sampai KLIA 2. Oh. Sampailah saya berhenti pada tahun 2017. 10 tahun lebih kurang lah. Yes. Penat tak tahu kerja ni, tak ada kerja yang tak penat tapi tapi apa yang best tu yang dah cerita lah. Apa yang tak best? Yang nak kata tak best pun Disebabkan best sangat, lupa dah yang tak best. Bukanlah kata tak best, tapi dia adalah kerja yang memang Challenge tenaga. dia. Tenaga Energy, sebab angkat-angkat beg tu betul. Dan hujan, panas, kena jalan juga. Kapal tak boleh tunggu. Yelah, so kapal dia tu punya- dah orang pun tak nak tunggu. Dia bukan kata tak best, tapi dia betul-betul kerja berat. Kerja RAM agent tu memang kerja berat. Sebab tu I have huge respect sampai sekarang RAM kepada agent. budak-budak RAM agent. Wow, Dan yang paling best sekali sekarang kalau saya travel, Okay. and somehow diorang dah tahu cerita pasal saya dulu pernah kerja dekat RAM agent apa semua kan. Sampai sekarang diorang kalau nampak saya kan, kalau nak saya share gambar semua, boleh, memang diorang akan panggil, ambil gambar. Legend. Diorang tahu saya kerja tu dulu. Dengan uniform semua sama lagi, uniform colour merah apa semua kan. Awak tak rembat bila dah berhenti? Tak, masa tu bila saya berhenti cara elok. Memang kalau kerja airport, barang-barang semua kena return termasuk airport pass. Kalau tak boleh kena jail. Oh, you. Dan kalau kita tak pulangkan, lepas tu kena ban kerja di airport forever. Oh, serius So lah. kalau rasa-rasa nanti nak kerja ke airport balik, baik pulangkan. Awak punya cara baik lah. Alhamdulillah. Tapi best lah, sampai sekarang budak-budak RAM masih panggil saya kan. Macam mungkin diorang rasa macam one of them. Betul. Sebab pernah berada di situ. Yes. Betul ke? Bukan ni macam urban legend lah. Orang kata contohlah kalau kita lambat, seseorang penumpang tu dia lambat. Dia dah check in dah, cuma dia nak masuk bag kan. Lepas tu ikutkan tak sempat dah. Penentu utama bukan yang kat kaunter tu. Dia akan cakap kat walkie-talkie ke apa benda. Ni ada ni, sempat lagi tak? Yang buat keputusan tu adalah RAM agent. Betul ke? Yang buat keputusan tu adalah Boleh masuk bag ke tak? That one bukan RAM agent yang akan buat keputusan. Tetapi yang RAM agent kena uruskan ialah kalau kes bag dah masuk, passenger hilang. Passenger tak ada, bag dia dah masuk. Pernah berlaku. Sebab yang ni yang ni dia panggil A17, Annex 17 atau short form dia A17. A17 ni sebenarnya wujud selepas 9/11. I see. Selepas kes 9/11. So bag ada, penumpang tak ada. So, Jadi takut something dalam bag tu. Something dalam bag. Kenapa penumpang tak ada? Takut dalam bag ada apa-apa. So bag tu RAM agent kena cari sampai dapat. Mampus. Padahal dah masuk dalam kapal. Macam mana cari dah? Itu yang kita orang panggil istilah berenang. Masuk dalam bag. Yes, memang macam ni. Kat dalam perut kapal tu. Ada kena cari dia punya code bag dia. Cari dekat setiap tag. So bayangkan kat dalam kapal, dalam perut kapal tu dah dalam panas kan. beratus-ratus bag dengan besar-besar, panas, sempit. Saya tak dalam perut kapal tu, kalau saya memang berdiri macam ni. Memang kecil lah awak tu, tinggi dah. Memang kena bongkok. Cari cari sampai jumpa. Tak boleh tak jumpa. Kapal tak boleh terbang selagi tak jumpa. Pernah melalui fasa tu? Banyak kali. Banyak kali. Banyak kali sebab dia dekat bawah ada team leader. So bila team leader terima report, team leader akan cakap offload. Mampus. Bunyi offload tu kira. Memang berenang lah. Dan yang menentukan siapa tukar berenang, siapa yang bertugas masa tu Siapa lah. yang bertukar situ lah. Kira yang akan handle bag dalam 3 ke 4 orang. So tapi tak boleh
nak masuk 4-4 pun tak muat. Betul juga, kena dua orang dua lah. orang je lah. Yang seorang duduk luar, mesti yang kat luar tu, alhamdulillah bukan. Itu yes, itu RAM agent kena selesaikan. Wow. Andai kata ada RAM agent yang tengah menonton ni, apa nak cakap kat dia orang? Selamat berenang. Dan saya kagum satu benda, walaupun awak pernah kerja sebagai RAM agent, awak tak pernah rasa macam been look down, tak pernah rasa hina. Oh tidak, satu kebanggaan pula kan? Bangga kerja tu bukan semua orang boleh buat. Ya. Saya tak boleh. Okey, setelah journey sebagai RAM agent lebih kurang 1 dekad, awak berhenti bro? Yes, berhenti. Masa tu berhenti untuk fokus I think a better opportunity lah. Masa tu kan. Masa tu opportunity berlakon ke influencer dulu? Berlakon kemudian. Berlakon sampai kemudian. Salah satu opportunity yang sampai masa tu ialah satu lagi better offer, iaitu kerja bahagian creating merchandise. Tapi yang itu dengan satu company, kira boleh kata company uncle saya, tapi masa tu dia nak suruh saya yang handle lah, yang take over lah kan. Jadi antara projek-projek saya yang saya dapat buat masa tu ialah saya dapat sign kontrak dengan satu brand dari US yang dipanggil Celebrity Ducks. Oh ya ke? Celebrity Ducks tu macam patung itik tu. Patung itik tu tapi celebrity lah. So kalau di US, semua artis-artis ternama macam Elvis ke, Michael Jackson ke, atau atlet sukan kat sana ke, Michael Jordan ke, Muhammad Ali ke. Tapi dalam rupa itik tu lah kan. Macam kalau macam sekarang ni Funko Pop lah. Funko Pop lah. Semua karakter. Tapi pada zaman itu tahun 2010. Celebrity Ducks ni meletup kat sana. So saya berjaya bawa brand tu masuk sini dan saya berjaya sign 2 artis. Bang Face, Man Kidal. Wow. So Bang Face 3 ekor dengan Man Kidal 1. Jadi saya panggil designer saya untuk create merchandise tu apa semua, sampai kita orang berjaya buat official launch dekat Mid Valley. Masa tu kita orang tumpang event toys lah. Apa nama event toys tu tak ingat, tapi Melody semua datang lah, saya panggil lah kan. So masa tu kira saya handle projek tu lah. Berapa lama projek ataupun kerja tu? I think 2-3 years jugalah. 2-3 years juga. Sampai lepas tu saya start bisnes saya sendiri lah. Macam saya tolong mak besarkan nasi lemak dia kan. Yang tu saya nak tanya juga. Sebab untuk pengetahuan geng-geng penonton podcast ni, saya kadang-kadang bila nak ajak Adam lepak ke apa ke, ada juga dia reply, dia kata apa, tak apa bro, nanti saya settle dulu hantar nasi lemak. Ni nasi lemak juga ke? Dia macam mana? Sebab saya dah pernah try nasi lemak awak kan, sedap kan. Macam mana idea dia, macam mana? Memang itu resepi mak lah. Resepi mak, tapi dulu dia masak dekat rumah, pagi-pagi masak kat rumah, dah siap bungkus apa semua, kita orang akan hantar ke kedai-kedai lah. Banyaklah kedai-kedai mamak di area rumah saya yang ambil kita punya nasi lemak kan. So hantar pagi-pagi, hantar pergi masjid lah. Macam consignment lah. Hantar pergi masjid. Kalau kadang-kadang hari Jumaat punya order, ada orang buat sedekah kan kat solat Jumaat apa semua. Betul, kalau bulan puasa orang buat tarawih apa semua pun kita hantar juga. Jadi fokus yang itulah. Fokus yang itu sampailah ke tahap saya komersialkan sambal mak saya. So sekarang ada jual sambal saja. Yang awak jual kat gerai-gerai tu kan? So jual sambal saja. Tapi yang jual sambal saja tu mak pula kata, pakai nama kamu je lah Adam. Pakai nama kamu, pakai gambar kamu. Lagi senang nak jual juga kan. Bagusnya. Tu yang jadi sambal Mama John. Mama John. Ada macam Mama John. Power lah. Dari nasi lemak, daripada Celebrity Ducks, nasi lemak. Lepas tu? Lepas tu, and then COVID strikes. Correct. COVID strike 2019, 2020. 2020 kan. Dan dalam zaman COVID tu jugalah, time tu pula lah saya dapat anak. So sebelum masuk bab dapat anak, masa awak jemput saya ke your wedding,
Saya jealous bro. Kenapa masa aku kahwin dulu tak ada idea macam ni Awak punya wedding Star Wars, tema Star Wars. Kalau tentera kahwin kan semua rakan-rakan tentera dia letak pedang kan. Yang ni lightsaber. Masuk semua lightsaber kan. And then pre-wedding pakai gambar suit Star Wars kan. Saya pakai suit Darth Vader. Masa tu nak pengsan bro. Tapi kan demi gambar wedding punya pasal kan, buat je lah kan. Memang nampak epic lah. Memang epic lah. Nampak epic lah. Yang member dalam tu lagi epic lah kan. The main question is, macam mana awak boleh jumpa dengan seorang manusia bernama Liana Syamimi yang redha laki dia boleh buat pre-wedding dengan wedding bertemakan Star Wars. Tapi sebenarnya tema Star Wars tu surprisingly mak dia minta. What? mak Liana minta? mak dia yang cakap. Dia kata nanti wedding nanti kawan-kawan dia yang ada pakaian-pakaian Star Wars tu tak datang ke? Mak dia tanya. Kan? Tu dia macam kenapa ibu nak diorang datang dengan pakaian-pakaian macam tu? Panggil lah, suruh diorang buat macam tu. Cakap, ya ni sudah bagus. Ucup di pintu udah mendatang. Itu yang Roger habis semua kawan-kawan. Habis semua geng-geng semua turun tu. Settle. Saya kalau pergi wedding biasanya pakai baju Melayu, keju batik. Saya pakai t-shirt Iron Man tu. Punyalah bebas. Punya bebas betul kan? Yang datang suit up as Marty McFly pun datang kan. Jaket tu, cap. Tak dia jadi hari cosplay. Hari cosplay. Bukan macam wedding. Di cosplay. Dah macam CTFKL lah. Betul. Toy convention. Munjul tak ada buka gerai hot toys. But yang menariknya Liana pun ada, isteri pun ada minat yang sama. Yes, dia bukan kolektor macam saya lah, tapi dia minat science fiction. Dia minat Harry Potter. Tapi sekarang ni collection dia, saya kata dah boleh kata banyak lah. Dia collect apa? Dia collect Lego. Lego, so patung-patung Star Wars yang kecil-kecil tu ada lah. Kalau tengok meja office dia dah penuh lah. Dah Vader lah, apalah semua. Lepas tu dekat rumah dia ada Lego Stranger Things. Serius lah. Ada Lego Friends. Friends punya apartment set kan. Yang pintu semua dia. So dia pun dah slowly dah rosak lah. Anakin. Itu pun dah start dah. Little Adam John dah start dah. Dia sekarang ni dia dah tahu dah semua. Hot Wheels dia dah tahu setiap nama. Lepas tu dia siap cakap, dia kata Anakin belum ada yang ni. Dia cakap, sama siut. Masak weh. Dia pergi Toy Story tu, dia cakap, yang ni Anakin belum ada ni. So dia cakap, alamak belum ada, maknanya kena beli. Awak letak syarat macam dulu, kena dapat 100 bahasa Inggeris. Bagi besar sikit kan. Ni kecil ni kan. Enjoy dulu kan. Baru 6 years old. Nanti dia dah start sekolah rendah nanti, dah kena ajar cara tu dah. Kan, dapat 100% baru beli. Dia masa dah besar jangan bagi mudah-mudah kan. Okey, berbalik pada cerita tadi, lepas daripada Celebrity Ducks, lepas tu nasi lemak, and then yang fasa lepas tu COVID lah. Okay, bila COVID macam mana? Terciduk tak masa tu? Okay, cerita sebenarnya masa start COVID tu lah sebenarnya bermulanya new era yang meletup sampai sekarang. So COVID that's adalah the beginning COVID sebenarnya, to me COVID sebenarnya macam satu blessing in disguise. Hikmah kan. Sebab masa tu memang everybody crash masa tu, termasuk saya. Habis tak ada job apa pun kan. Saya ingat video awak yang terawal masuk COVID dulu. Bukan COVID lah, awal COVID ke dah hujung COVID ke tengah COVID, saya tak ingat. Awak unbox power bank Batmobil. Daripada gila poster. Betul. Kan? Meletup video tu kan? Itu antara awal-awal lah tu. Tapi masa COVID, yang menyelamatkan saya masa COVID ialah nasi lemak juga sebenarnya. Sebab saya dapat banyak order nasi lemak untuk dihantar ke frontliners. So dapat dan awak pun tiba-tiba jadi frontliner. So dapat surat kebenaran untuk pergi hantar dekat hospital, pergi hantar dekat klinik kerajaan. Hikmah tu lemak kan. So masa tu lah
banyak hantar nasi lemak ke nurse-nurse, doktor-doktor pun semua. Oh. Tapi kena pakai mask Ya. apa lah. Sampai ke tahap ada yang memang kena pakai full tu kan, suit tu. Full suit Iron Man. Bawa nasi lemak pergi hospital. Tu masa time COVID tu. Hikmah dia kan. Okay. Lepas tu macam biasalah time COVID kan orang ramai orang buat video kan. Betul. Time COVID kan. Termasuk aku. So saya pun macam yelah apa lagi nak buat kat rumah kan. Buatlah video main gitar lah apalah semua lah kan. Masa tu saya ingat lagi kan handphone lama. Pecah-pecah lagi kan. Tapi start pada situlah orang macam start tengok. Satu mungkin sebab orang pun tak tahu apa nak buat. Semua duduk rumah. Kan? So, video yang awak main lagu Bidik tu masa PKP juga? Banyak masa PKP tu. Betul, lagu Bidik. Saya ulang 40 kali tu. Yang awak goreng tu kan. Wow kan. Power member aku ni. So start pada situ lah. And lepas tu COVID was 2020. And tahun 2020 tu jugalah saya dapat anak. Anak saya lahir sehari sebelum PKP. Bukan. First day PKP. Si baik tak letak nama Muhammad PKP. First day PKP. So bayangkan PKP semua dah start masa tu. Saya dapat berita anak dah lahir. Pergi hospital. Nurse kata, masuk cepat. Bagi azan aja, lepas tu keluar balik. Serius lah. Azan je keluar balik. Dapatlah. Si baik dia bagi azan. Dapat bagi azan, dapat ambil gambar. Memang lepas tu kena keluar. Lepas tu wife dengan anak tinggal dalam hospital, tak boleh keluar. Masa tu selama mana? Berapa seminggu kot. Balik rumah termenung bro, tak dapat tengok anak. Betul. PKP kan. Allah. Sampailah boleh pergi ambil. Bawa balik rumah. Masa tu barulah lega kan. Tapi memang tak boleh buat apa, tak boleh keluar apa semua kan. Termenung kat masa tu. Tapi sebab nasi lemak tu menyelamatkan. Nasi lemak yang menyelamatkan masa tu. Lepas tu fast forward macam 2021 ke 2021 dengan 2022 kita macam dah boleh keluar sikit kan. Dah longgar sikit. Ada SOP lah. Ada SOP lah. Penjarakan lah, pakai mask lah. So tahun 2023 was it 2022 lah. 2022 ada seorang kawan ni, dia ni adalah owner kepada brand kuku besi. Baju kuku besi. Kan? Saya panggil dia KB. So dia call. Dia kata, Dam, engkau ada TikTok tak Dam? TikTok? Tak ada lah kan. Masa tu saya pun tak ada kan. TikTok tak ada lah. Sebab masa tu TikTok dikenali sebagai channel untuk perempuan-perempuan geli, joget kan. Memang so kita satu IMO bukan TikTok tu kan. So cakap TikTok tak ada lah. Lepas tu dia kata cuba kau tengok dulu. Kau buka TikTok kan, kau buka account TikTok. Lepas tu kau try scroll dulu, kau tengok apa yang ada dalam TikTok tu. Sebab dia kata, aku pun bukannya nak sangat dah buat TikTok, tapi aku buka TikTok untuk bisnes aku. Sebab masa time PKP, dia pun jual macam sambal bawang kisar lah, apalah semua. So dia buat bisnes tu. So dia kata, aku buat ni untuk bisnes aku je Dam, sebab dekat situ senang nak jual. Kan? Tapi dia kata, bila aku tengok TikTok ni, aku terus teringat dekat engkau. Sebab dia cakap, aku rasa kalau engkau lah Dam yang ada TikTok ni will be your playground. Dia cakap macam tu. Masa tu, sebelum tu, video awak helikopter dan telur dah viral kan? Dah boom lah. Yang tu dah lama boom lah. Itu dekat Facebook dengan YouTube kan? Dengan YouTube. Pongok gila. Tapi sebelum kita sambung yang tu kan, yang helikopter siapa punya? Helikopter tu cerita dia, masa tu saya pergi kampung member. Kat mana tak ingat lah. Kampung ada helikopter. So dia member ni ajak pergi kampung dia, tidur kat kampung dia. So masa tu saya dengan adik-adik saya semua pergi. Kawan-kawan kerja lah, Asia lah. Kawan-kawan Asia lah. Tak heran lah. Kawan-kawan Asia lah. So dia kata, jom lepak kampung aku, kita mandi sungai apa semua. Lepas tu dia cakap, nanti aku nak bawa korang pergi satu kedai makan kat kampung aku ni. Dia ada makanan eksotik. Dia ada daging landak, daging rusa. Aku nak bawa korang pergi makan situ. Okey lah, so besoknya dia bawa. Sekali kedai tu, macam kedai kampung lah.
kedai kayu kan, bumbung zinc. So kedai tu sebelah kedai tu ada padang. Sebelah padang tu ada kebun kelapa sawit. Okay? So kita makan lah. Makan. Oh, sedap lah. Daging landak apa semua. Sekali dengar bunyi helikopter. Tapi bunyi helikopter tu makin dekat. Sampai atap zinc tu bergegar. Alamak. Apa ni? Ini real ni. Sekali sebelah kedai tu dekat padang tu ada helikopter landing. Helikopter. Ni bukan main-main ni. Itu cobaan. Masa tu tergelak-gelak kita. Apa lah ni helikopter? Tak, kita kalau boat lalu pun dah macam batak dah kan. Helikopter. Sekali orang dari helikopter tu keluar 2 orang. Satu Melayu, satu Mat Saleh. Okey. Dia datang, dia masuk kedai makan tu. Kak, kopi satu. Cakap Melayu. Kita tak ada apa-apa. Oi, apa ni kan? Macam relax je. So, rupanya tak tahulah dia orang kata itu owner kelapa sawit tu ke apa ke tak. Tapi dia datang dengan helikopter. Lagak betul. Betul order IT. Pilot tu yang Mak Saleh tu. Oh, yang pilot kan. Lepas tu saya pun apa lagi pergi bang minta izin. saya nak buat video tu kan helikopter bang boleh tak pergi lah. Itu yang keluar video telur dan sabun. Sabun. Siapa tak tahu boleh search kat YouTube kan. Telur dan sabun. Viral kan? Meletup gila video tu. Okay. Meletup sampai ke tahap dapat call dari Aziz Osman tu. Itu pun kita akan sembang lagi kan. Okey, balik kepada yang member semua kat TikTok tadi. So dia cakap tu lah. Dia kata, aku rasa lah kalau kau buka TikTok ni, TikTok can be your playground. Ada apa dia cakap. So saya kata, nantilah aku tengok. So tak buat apa-apa lagi masa tu. Sebab macam memang tak interested langsung dengan TikTok ni kan. Betul. Lepas tu, seorang lagi call iaitu Hazama. Hazama sebab kan dah berlakon dengan dia dalam cerita Rock 4 masa tu kan. So Rock 4 tu keluar sebelum PKP dalam tahun 2020 jugalah kan. Dan cerita tu pun terpaksa dihentikan tayangan di wayang sebab PKP. Masa tu cerita tu baru play seminggu kot dalam wayang kan. Tapi start daripada berlakon filem tu kira adalah persahabatan dengan Hazama. Hazama pula masa PKP pun sama. Dia buat bisnes laksa. Bini dia punya resepi. Jadi dia pun dapat kebenaran untuk hantar laksa pada orang lain ni. Sebab tu saya order. Cakap, Ma, hantar Ma kau punya laksa dekat rumah aku. Okey, Dam. Dia datang lah. Dia tengok lah barang-barang saya. Masuk bilik toy saya apa semua kan. Dia tengok. Dia kata, Dam, kau ni banyak benda kau boleh cerita ni Dam pasal barang-barang kau ni. Story kan. Kau buka lah TikTok Dam. Cakap Allah lagi seorang TikTok kan. Baru je. Buat Dam, buat dia cakap. Kau kena buat Dam, kau kena buat. Lepas even dia dah balik pun, lepas dia balik pun dia duk call lagi. Dia Dam, betul lagi, Dam, kau kena buat Dam. Alah, semua dah suruh ni kan. Okeylah. Nantilah aku tengok kan. So lepas ada satu petang tu boring tak tahu nak buat apa, saya buka lah TikTok. Buka tengok search betul. Baru faham TikTok ni rupanya dia apa yang kita search lah. Kita search pasal muzik, keluar muzik. Kita search pasal art. Ikut demografi kita. Kalau cari menari, keluar menari lah kan. So dia macam semua benda ada rupanya. Anything about art kan. Semua ada kat situ. Okeylah kalau macam tu kan, try lah buat je lah account. Saya try lah buat satu video. Dan video saya yang pertama ialah saya tunjuk Peak of Destiny. Peak of Destiny, saya ada Peak of Destiny. So dalam video tu saya tunjuk. Itu je. So video tu baru sehari terus 1 million views ke apa kata. Memang gila, meletup gila kan. Apa ni? Lepas tu terus followers start masuk. Cakap, dalam seminggu je saya dah dapat 100,000 followers. Wow. Cakap, gila betul lah. Dan later saya difahamkan awak dah cecah 600,000 Sekarang 600,000. Wow, tahniah Dam. 610 kot. Wow. So itu start 2023. Daripada 2023, 2024, 2025 memang terus skyrocket terus. Kau kan. Kau affiliate tak affiliate semua kan. Kat situ lah 2024 tu memang terus zoom. Banyak tak company-company yang contact untuk
buat affiliate. Macam saya tengok antara yang selalu FYP yang pistol air tu. Pistol air. Wah, jom. Aku beli. Tapi Mana? tapi ramai lah. I mean sejak saya start buat affiliate, seller-seller ni diorang dah recognize. So diorang yang sibuk nak bagi barang. Nak bagi macam-macam. Tapi saya select jugalah. Macam saya punya kategori, saya akan pergi ke arah pop culture, toys kan. Yang nak hantar periuk nasi, saya reject lah. Aku nak cerita kita apa? yang nak hantar apa produk Kita tekan. color rambut lah apa semua tak nak kan. Tapi betul sejak tu memang ramai betul yang contact sampailah sekarang. Dan sekarang ni kehidupan income semua better je. Alhamdulillah. Dengan menerima jemputan lagi ke sana sini kan. Ya, saya tengok awak sekarang ni dah jadi macam pergi mana-mana dah macam Comic Con lah. Betul Kan? Ada meet and greet Yes. kan. Alhamdulillah, yang tu macam satu benda yang macam tak expect langsung sebenarnya. Tapi yang ni pun ada cerita juga. Macam tahun 2024 masa awal-awal orang start panggil lah sebab followers dekat TikTok dah banyak masa tu. And saya ingat lagi awak tanya saya, bro, kalau jemput ni nak charge berapa? Nak cakap apa? Betul kan? Sebab tak tahu kan. Nak cakap berapa kan. Lepas tu antara yang paling awal sekali yang panggil saya masa tu ada satu event dekat Kedah. Okay. That was I think memang one of the first lah event yang panggil saya meet and greet. Yang tu yang saya tanya tu macam mana nak charge-nya tak tahu kan. Lepas tu okay lah fine dia dah agree dengan price apa semua. So saya pun pergilah Kedah. Saya pergi Kedah. First of all saya tak sangka ramai betul orang nak jumpa. Sampai event tu 3 hari kot. Dah 2 hari ke 3 hari. Kira 2 hari tu ramai orang datang nak jumpa siang sampai malam. Tapi yang berlaku di sana ialah orang tanya saya, bro, apa yang boleh beli? Zero. Yelah kita pergi nak perform je. Sebab saya tak ada idea, terfikir orang nak beli merch saya. Ya. So pergi tangan kosong bro. Dan tak terniat pun nak promote macam tu sekali. So tak terfikir langsung. Jadi saya pergi tangan kosong. Saya ingat pergi sana bagi orang ambil gambar dengan saya. That's it. Itu pun dah kira gempak dah tu. Itu pun kira dah gempak dah tu. Sekali rupa-rupanya dia orang tanya, bang tak ada apa-apa ke bang? Tak ada ke t-shirt ke apa ke? Cakap, ya Allah, bodohnya aku. Betul, terasa bodoh masa tu. Sebab pergi tak bawa apa-apa. Jadi selepas event tu lah baru saya macam, tak boleh ni. Aku kena buat merch ni. Orang nak beli rupanya. Jadi lepas tu baru keluar t-shirt, poster, cap. Macam-macam lah saya buat lepas tu. Stiker. Fridge magnet. Yes, fridge magnet kan. So masa tu tak terfikir langsung. Jadi terima kasih kepada event tu lah. Kedah tu. Yang membuat awak tengah dah. Yelah patutnya aku kena ada merch lah kan. Sebab kita tak terfikir orang sampai ke tahap nak panggil kan. Sebab kita dah fikir kita minat orang je. Kita ingat orang tengok video kita suka like dah kan. Tak terfikir orang akan panggil pun. Sekali bila dah panggil tu, dah pergi tu, dia tanya pula tak ada barang ke? Allah. Even ada saya ingat saya pergi Kelantan yang awak collab kasut tu kan. Ini Fung Kiong. Macam mana boleh timbul idea tu? Tu gila tu. Yang tu pun satu juga. Sebab biasanya orang collab M. Nasir, collab yang ni. Ini Adam John. Dia approach saya dekat Ipoh masa tu. Masa tu ada event meet and greet dekat Ipoh juga. So ada gerai-gerai, dia ada booth. Salah satu booth ialah Fung Kiong lah. So masa tu dia dah collab dengan a few artis juga. So owner dia Izzat tu. Izzat tu cerita dia beli Fung Kiong ni daripada owner asal. So owner asal memang Chinese lah. Memang Fung Kiong lah. Memang Fung Kiong lah. So dia beli jadikan dia punya. Tapi yang bestnya dia tak nak tukar nama. Dia kata tak apa, biar maintain je nama Fung Kiong kan. Tapi dia punya vision ialah dia nak jadikan Fung Kiong ni jadi macam kasut Vans. Converse kan. Converse. So dia punya vision tu memang best lah. Jadi dia approach saya, dia kata berminat tak kalau nak collab dengan Adam John dia kan. Serius ke kan? Okay, nanti kita bincang. So saya pergi office dia dekat Seremban. Bincang. Saya cakap kalau saya nak buat, saya nak design sini dan saya dengan dia jugalah yang duduk buat design tu kan. Sampailah jadi. So itu antara
antara merch yang memang saya akan bawa ke event-event. And unsubscribable kan benda tu datang. Betul. Manalah terfikir ada kasut sendiri. Tak pernah terfikir bro. Tak, selama ni kita duk beli yang collab kasut dengan Ninja Turtle. Collab kasut dengan ni. Nama aku sendiri. Oh kan. Dengan kotak kasut tu. Lawa. Tak terfikir. Betul tak terfikir. So apa 10 tahun daripada sekarang kan? Apa your vision dream nak achieve ketika itu? 10 tahun dari sekarang, insyaAllah lah, kalau ada rezeki, kalau ada umur panjang, sebenarnya saya dah fikir nak relax aja sebenarnya kan. Kalau boleh lah, kalau boleh memang nak ada satu tempat yang saya boleh buat saya punya galeri, bagi fans datang, charge lah sikit murah-murah. Tiket sikit kan. Bagi masuk, tengok barang-barang saya jumpa diorang kat situ je. Sebab nak travel ni pun penat dah bro. Buat sekarang ni okey lagi lah kan. Saya yang umur 45 ni pun kadang-kadang sakit badan dah. Ya bro, ini satu benda yang saya pernah cerita. Saya pernah buat video tentang benda ni lah. I think viewers saya yang tengok video tu mesti diorang ingat lagi. Saya bagi tahu dekat diorang, dia cakap, jujur cakap sebenarnya aku wish benda ni lama dah. Macam dapat travel, dapat jumpa orang, dapat main aku punya music kan. Pergi main gig ke apa ke, ada fans. Bohong lah kalau aku cakap aku tak teringin nak rasa. Betul. Kan. Tapi dulu, masa muda-muda dulu, masa bujang, masa umur 20-an, badan sihat lagi kan. Selalu duk minta benda ni, ya Allah bagilah aku merasa kan. Kehidupan rockstar ni kan. Nak rasa sangat-sangat kan. Tapi dulu dia tak bagi. Dulu dia tak bagi. Dia kira tak dapat lah. Dapat pun sikit-sikit je kan. Macam tak berapa meletup. Kan? Suam-suam kuku. Ada je, pun kan? dekat Circle Asia kan. Kan. So saya rasa macam masa tu mungkin kalau Tuhan dengar pun, tapi dia macam, aku nak tengok engkau nak berdoa ni for how long. Adakah kau akan doa adakah kau akan sekejap doa sekejap ya, teruskan ke tak, adakah kau akan putus asa atau tidak kan. Tapi agaknya sebab saya duk keep asking sekarang baru dia bagi. Tapi dia bagi sekarang ada pula cabaran lain. Dia kata okey, kau nak sangat kan, aku bagi sekarang, tapi aku nak tengok macam mana kau handle dalam keadaan sekarang. Dah ada anak, dah ada isteri, umur dah 40 kan. Time ni pula dia bagi kan. Nak kena travel jauh, nak kena tinggalkan family kan. Badan pun nasib tak sihat dia bro. Saya tak tipu every time dapat jemputan mana-mana, kadang-kadang 3-4 hari event, 5 hari berjalan sana sini, balik rumah demam bro. Betul. I feel you bro. Balik rumah demam. Bukannya badan bukan macam muda-muda dulu kan. Betul. Tapi nak buat macam mana rezeki tu sampai sekarang kan. Dulu takkan dia tak nak kan. Kena bersyukur lah. Takkan tak nak kan. So alhamdulillah tapi dia macam comes with a price lah kan. Nothing comes easy lah kan. Nak keluar rumah anak menangis. Aduh, nak ikut kan. Nak ikut. Lepas tu video call kan, bapak bila nak balik, ingat senang ke. Kan. Kalau Tuhan bagi dulu, time bujang dulu, syok kau tak balik rumah 2 bulan pun tak apa. Tak balik pun tak apa. Kan? Sekarang kan. Tapi betul lah. saya rasa awak rasa sebab macam sekarang ni anak saya seorang dah habis SPM, seorang dah form 3. Kadang-kadang kita sebagai ayah ada terfikir tau, satu penyesalan lah sikit. Kenapa masa aku masih bertenaga, maknanya 20-an lah kan, awal 30-an, anak kecil lagi, kita rasa sedikit penyesalan lah. Tak ada masa yang banyak dengan dia. Dan bila dia dah besar sikit dah, kita masa ni alhamdulillah rezeki dah okey. Career pun dah stable sikit. Nak buat cuti pun okey. Anak pula masuk asrama. Aduh kan. So betul lah saya lalui fasa tu kan. Tapi yalah, sekarang baru Tuhan bagi kan. Mungkin dah doa lama sangat. Dia kata okey, Allah aku bagi kan. Aku makbulkan. Tapi aku makbulkan sekarang. Macam mana pula engkau nak handle sekarang kan? Ya. Akan datang nak buka satu tempat apa, macam kafe ke, studio ke, mini museum ke? Kafe lah, museum lah. Museum. So untuk
people boleh visit lah kan. So masa tu mungkin saya dah stop. The Adam John Gallery ya? Yes. So masa tu mungkin saya dah stop travelling. Korang nak jumpa aku datang sini je lah. Kan? Aku duduk kat kursi tu, korang tengok lah dulu. Wow. Tak payah pening-pening dah. Semoga Allah memakbulkan doa. Amin. Okay, kita balik kepada dunia movie. Right. Tahun ni kita ada beberapa movie yang bagi saya this year is our year. Yes. Kan? Pertama, The Michael biopic. Yang tu. Itu tak sabar. Kedua, Spider-Man Brand New Day. Brand New Day. Brand New Day. And ketiga, Doomsday. Saya ingat Giram, kita pernah dulu lepas kita tengok Infinity War, kita tengok sama-sama kan, ramai-ramai. Kita kata, ya Allah, panjangkanlah usia kami untuk menonton Endgame tahun depan. And kita, alhamdulillah kita tengok Endgame sama-sama. Dan kita tengok Endgame tu, kita adalah the first in Malaysia. First in Malaysia masa tu. Ada orang buat special screening. Tak pernah orang buat kan. And lepas tu bila habis, peluk Dia banyak sebab lah. Pertama dapat tengok, kedua Iron Man mati kan, ketiga Thanos kalah kan. Lepas tu dia adalah 10 years of journey. Itu kita rasa berjaya habiskan. Appreciate kan. Lepas tu ni pandangan saya lah, MCU melalui fasa gelap seketika. Yes. Banyaklah movie yang flop, ada yang try hard, TV series yang flop. And they try hard. Ada yang berjaya macam No Way Home kan. Even Black Panther pun kan. Guardian Galaxy pun alright. But the hype is not like masa phase awal tu. Betul. Tiba-tiba MCU buat ijtihad. He bring back RDJ. Yang itu masa dia buat announcement yang buka dia keluar kan, pakai baju hijau. Kan. Ya betul. Dia jadi Doomsday, Dr. Doom kan. Tapi bagi yang baca komik, dia tahulah memang ada relation kan. Tapi what your take about aura RDJ? RDJ MCU tu wujud kerana dia. Betul kan? Kerana dia. Memang tak boleh padam dia. Tak boleh. Sebab MCU dah try dah matikan dia. Ciduk. Memang jahanam lepas tu. Tak boleh. Dia nak buat villain baru, Kang lah, apa benda tak boleh. Semua tak boleh. Tak boleh sebab RDJ yang make MCU happen. So maknanya kita kena teruskan berdoa dipanjangkan usia untuk tengok Doomsday kan. Kita dah hampir sejam ni Dam. Apa your words kepada your fans and semua yang menonton podcast kita lah. Sebab kita semua melalui fasa, tujuan saya panggil awak ni saya nak inspire orang bahawa kita tak tunggu kena jadi a star untuk jadi orang yang dapat income yang bagus. Kita tak kena tunggu orang offer kita. Betul. But you are an example. You create your own opportunity. Apa your words kepada mereka? I think itu satu benda yang semua orang kena realise lah. Sebab tak boleh tunggu orang panggil sebenarnya kan. Because especially sekarang when every platform dah percuma, dan open to all, and open to all, and kita pun ada device yang di tangan kita 24 jam kan. So benda dah free. I think memang now is the best time to jual diri sendiri lah. Correct. Itu satu benda yang tak semua orang boleh buat atau nak buat atau malu nak buat kan. Jadi I think that's one of the reason kenapa orang-orang yang tak malu macam saya ni maybe nampak stand out kan. Sedangkan sebenarnya semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Dan sebenarnya awak pun banyak try and error. Yes, betul. Kita pernah sembang dulu kita nak buat the grown up show lah, benda lah. Yang saya sendiri pun banyak je yang tak jadi kan. Yang flop kan. Yang flop, betul. So ramai orang tak realise diorang pun boleh
buat sebenarnya kan. Tapi diorang tengok saya, diorang macam best lah kau buat ni apa semua. Tapi sebenarnya saya cakap kat dia, kau pun boleh buat kan. Kau pun boleh buat. So tapi kau kena berani lah. Satu kena berani lah kan. Dan satu lagi kena fikirkan what is your X factor. Apa yang membuatkan orang nak tengok engkau kan. Contoh kalau macam saya sekarang saya buat affiliate kan, jual barang dekat TikTok lah for example. Katalah saya nak jual power bank. Beribu orang jual power bank yang sama. Tapi kenapa orang nak beli yang saya jual? Orang tu pun jual power bank yang sama tau. So the X factor tu yang menentu. X factor tu yang kan. So you have to think of apa yang boleh buat orang nak tengok kau. I like that. So itulah tu, I think itu je lah yang tapi macam mana nak dapatkan X factor tu, that is a journey of your own lah. Proses lah. Kan? Awak ada tak macam segan nak tanya orang ke? Awak tanya je? Tanya. Saya jumpa hotel-hotel semua, saya tanya aja. And I'm fortunate enough to ada rezeki berjumpa dengan ramai hotel-hotel legend-legend yang kita semua kenal dari kecil, yang kita tengok dari kecil kan. Kalau saya jumpa Imuda, memang saya akan suruh dia cerita kan. Saya jumpa Zack Lokman, saya nak dengar diorang punya kisah macam mana, apa diorang buat. Abang Aziz ni yes, apa diorang buat. Macam contoh macam Imuda, dia cerita dulu masa zaman sebelum Pimai-Pimai Tang Tu kan, diorang nak rehearse tu, diorang rehearse dekat court badminton. Serius bukan ada bilik khas ke apa ke. Mana nak Google Meet masa tu? Tak ada. Rehearse kan. So diorang punya cerita tu membuatkan diorang dulu macam ni jadi kan kita dengar cerita-cerita diorang. Macam saya lepak dengan Zack Lokman, dia cerita dia pernah travel pergi ke England, masuk satu nightclub. Dia tak tahu yang dalam nightclub yang tengah perform tu The Beatles. La ilaha illallah, Beatles. The Beatles. Tapi masa tu memang The Beatles belum famous. Ya, masa tu baru nak masa tu kira dia pergi travel sebab dia Navy, Malaysian punya Navy. So sampai dekat Liverpool, dia main masuk je lah satu pub kan. Dia kata dalam pub tu menjerit-jerit perempuan duk tengok band yang perform atas stage. Kenapa? Siapa yang perform ni tanya kan. Masa dia juga The Beatles. Beatles masa tu belum popular. Tapi bayangkan Zack Lokman ada di situ. Tengok Beatles perform. Before the Beatles become the Beatles. Yes. Kan? So cerita-cerita macam ni lah bila saya jumpa kan. Kalau Aziz M. Osman dengan arwah Mamat Khalid tu jangan cakap lah. Lagi lah memang saya korek habis-habisnya kan. Pasal science fiction lah, pasal filem, pasal muzik apa semua. Jadi all this input yang saya dapat, inilah yang saya macam serap betul-betul lah. Jadi mungkin that's why saya channelkan balik kepada saya punya content and dapat share dekat orang kan. Sikit-sikit. Macam mana bekerja dengan arwah Abang Mamat dengan Abang Aziz? Apa dia? Macam mana pengalaman awak? Apa awak belajar daripada arwah Abang Mamat? Apa yang belajar dari diorang memang banyak dan memang priceless lah. Pengalaman syuting dengan diorang, kenal diorang punya cara bekerja, work ethic dia. Work ethic diorang, karakter diorang, perangai diorang, macam mana diorang handle apa semua. Itu pun satu benda yang saya perhati je, tengok je macam mana diorang buat apa semua. Macam Abang Aziz kalau syuting dengan dia dah tahu dah saya akan pergi tengok dekat props. Pergi tengok dekat kostum. Dia macam, jangan bagi Adam John dekat. Tengok balik. Jangan bagi dia dekat. Nanti adalah prop yang hilang. Yang dia minta nak bawa balik. Buat konten. Macam Abang Mamat rentak dia lain. Abang Mamat sampai ke tahap, masa dia ada dulu, ni satu benda yang memang I miss him a lot lah. Dia pukul 2 pagi, 3 pagi dia call. Dia tanya, John, dia panggil saya John. John, kat mana? Kat rumah abang. Buat apa? Tak ada buat apa. Mailah jam dengan abang, jamming. Ajak jamming. Mailah jamming dengan abang kan. Dia dekat Tanjung Malim, aku kat rumah. Macam mana? Dia cara sembang tu macam kat sebelah kan? Tapi bila sembang dengan dia, best. Dia punya ilmu filem, dia punya knowledge pasal movie kan. Dia memang jenis ikut skrip ke dia jenis suka improvise? Tak, dia memang improvise kau. Kadang-kadang 360 degree Yes.
Memang best gila lah. Dengan dia memang best betul lah. Okay dah, sebelum kita mengakhiri podcast kita, Alright. saya ada soalan rapid fire. Okay. Awak jawab secepat mungkin tau. Alright. Okay. Soalan yang pertama. Who is your favourite Avenger? My favorite Avenger. I have to say Tony Stark lah. Wow. But I also like Captain America. Okay. Yang kedua, who is your favourite Justice League? Justice League, Superman. Bukan Batman Bukan. Superman, yes. Okay, ala-ala Superman. Who is your favourite Superman? My favourite Superman, of course, Christopher Reeve lah. Tapi second daripada Christopher Reeve, Brandon Routh. Sebenarnya saya suka Brandon Routh. And sejujurnya, The Return of Superman bagi saya lah is one of the best movie. Sebenarnya okey. Cuma mungkin tak kena timing kot tak kan. kena timing dan jelah dibayangi Christopher Reeve, tapi sebenarnya itulah memang, idea dia. Memang dia adalah direct continuation of Kepada Christopher Reeve kan. Jadi dia tak boleh lah buat nampak lain. Kena And lah then buat sebiji cara cakap semua kan. Okay, soalan yang kelima. Siapakah penyanyi Malaysia tempatan your favourite? My favourite penyanyi Malaysia tempatan, I have to say Datuk Awi lah. Alright. Siapakah penyanyi antarabangsa your favourite? Penyanyi antarabangsa favourite, penyanyi Michael Jackson lah, and Elvis Presley lah. Michael Jackson. Ala-ala Michael Jackson, apa lagu Michael Jackson your favourite? My favourite, kalau Michael Jackson, Dirty Diana. Oh, to say I have to go home because I'm tired tonight. Betul ni. That's okay. Stranger in Moscow. Oh, Stranger in Moscow. Stranger in Moscow. Yang suit warna merah tu kan? Yes. Itu antara album dia dah. Yalah, dah hujung-hujung dah kan? Yes. Okay. So, nanti kita wajib tengok. Alright. Michael sama-sama. And then, talking about movie tu, Jaafar Jackson memang dia deliver gila. Kan dia dah release yang scene Billie Jean. Yes. Power. Semua weh. Face expression, body language. Memang timing. Dan to make it even better, betul-betul anak saudara Anak MJ. saudara berlakon tu kan? punya banyak impersonator Michael Jackson. Yes. Anak akhirnya saudara dia. dapat dekat dalam family sendiri kan. Wow. Anak Jermaine Jackson kan. Power. Okay. Yang ni cabaran tak awak jawab soalannya. Siapakah pengacara kegemaran di Malaysia? Adalah seorang orang gila. Sama gila dah. Dia selalu kena kecam. Steady. Saya kawan dengan orang-orang macam tu. Tak ada ni, tak ada lah. Mesti tak best. Macam tahu je siapa. Okey, nombor 8. Ni lagi mencabar ni. Siapakah ulama yang awak paling respect in your life? In my life? Ya. Kalau lokal, saya suka dengar Dr. Mazhar. Wow. Kalau yang international, saya suka dengar Yusof Estes. Oh, Yusof Estes. Saya jumpa dia bro. Saya jumpa dia. Aduh, best gila. Sempoy gila. Saya jumpa dia kat Perlis. Okay. Saya nak ambil gambar dengan dia. Dia kata, you follow me. I have a better place to take picture together. Dia bawa saya bawah pokok ni. Bawah pokok kelapa sawit. Sempoy gila. Wow, okay. Alright. Okay, nombor 9. Apakah favorite movie of all time? Favorite movie of all time? I have to say Back to the Future lah. No. Tak. Back to the Future, Star Wars tu yelah wajib lah. Okay, kan. itu beyond lah. Ya, tu Tapi memang wajib dah. Favorite movie of all time, Jurassic Park. Oh Lord, the OG dah. Yes. Masa yang tu first saya ingat, yang first. saya tengok, yelah, Kelantan tak ada panggung wayang. Saya tengok videotape. T-Rex. Saya first time saya tengok Jurassic Park ialah di panggung wayang yang bernama Panggung Wayang Rex. Nama pun Rex. Oh ya, betul. Dulu audience leader kan. Itu pun arwah uncle saya itulah yang bawa. Wow. Dia bawa saya, yang saya ingat dia bawa saya pergi tengok Jurassic Park.
dia bawa saya pergi tengok Star Wars Special Edition yang keluar tahun 97. Lepas tu dia bawa saya pergi tengok Star Wars Episode 1, yang pergi dengan dia Episode 1 lah. Lepas tu Independence Day. Will Smith tu kan? Yes, Independence Day. Tu semua tu. Ada lagi The Mask of Zorro yang Antonio Banderas. Ya, Antonio Banderas. Itu semua tu lah. Tu semua masa tu pergi. mesti awak jatuh cinta kan Catherine Zeta-Jones kan? Catherine Zeta-Jones. Lepas tu kalau cerita The Mask, Cameron Diaz. Ya, Cameron Diaz. Itu semua yang mengesahkan kita ni normal. Kita lelaki straight. Tak payah tunggu movie tu lah. Tengok Kimberly Power Rangers kan. Okay lah, last. Malaysia pula, filem tempatan the best out of all. Filem tempatan dalam Malaysia, I have to say Mamat Khalid punya Rock Trilogy lah. Rock Trilogy tu. Tak termasuk Rock 4 yang saya berlakon. Yang ni 3 dia punya masterpiece lah. Dia punya masterpiece is the first 3 lah kan. Wow. Yang tu best lah bagi saya. X-Ray ialah science fiction. Itu macam tadilah Back to the Future dengan Star Wars lah. Breakthrough lah kan. Ya. Tapi itu kalau yang yang sekarang lah. Tapi kalau filem Legend, P. yang Legend, yang paling saya suka sekali, Labu-Labi. Yelah yang Labu-Labi. dah bentak Labu-Labi tu saya first time tengok Labu-Labi, dia gelak sampai sakit perut. Betul. Labu-Labi lah bagi saya kan. Alright. Itu yang kira betul-betul legend lah. Saya kalau movie tempatan, trilogi Sembilu. Sembilu. Sembilu yang pertama saya tengok wayang tengok kat Johor. Tengok dengan cousin-cousin saya. Tengok wayang dekat Johor masa tu. Nangis tak? Masa tu kita kena era Fazira. Okay Adam, terima kasih banyak kerana sudi bersama The Amin Idris Show. Okay, thank you sebab jemput juga. InsyaAllah. It's been a wonderful conversation. InsyaAllah. Saya tunggu pula lah podcast The Adam John Show. Panggil Amin pula. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi